Sekarang saya nak tunjukkan bagaimana Niaga Tax boleh bantu anda kira pendapatan bisnes dengan lebih mudah. Pertama, untuk fungsi pendapatan perniagaan. Di sini anda kena masukkan maklumat asas bisnes dan buat pengiraan anggaran jualan, kos dan juga untung bisnes. Pertama, anda kena isi maklumat perniagaan seperti nama perniagaan, nama pendaftaran syarikat jika ada dan jenis perniagaan. Untuk jenis perniagaan ni kita dah siap sediakan, anda hanya pilih sahaja jenis perniagaan yang sesuai dengan anda. Untuk bahagian ini hanya untuk rujukan sistem dan rekod sahaja. Seterusnya di bahagian pengiraan jualan dan kos. Anda boleh pilih kaedah yang paling sesuai dengan cara anda berniaga. Terdapat 4 kaedah yang disediakan untuk anda. Kaedah pertama ialah jumlah harian dan margin. Kaedah ini sesuai jika anda tahu purata jumlah jualan dan margin keuntungan anda. Contohnya, purata jualan harian adalah RM500 dan anda berniaga sekitar 20 hari sebulan serta margin keuntungan sekitar 20%. Masukkan sahaja maklumat tersebut ke dalam sistem. Niaga Tax akan mengira secara automatik jumlah jualan bulanan, kos belian serta anggaran untung bisnes. Kaedah kedua ialah jumlah harian dan jumlah pembelian. Kaedah ini sesuai untuk peniaga yang tahu jumlah jualan harian dan menyimpan resit belian bahan mentah. Sebagai contoh, anda jual sekitar RM500 sehari, berniaga 20 hari sebulan dan jumlah pembelian bahan mentah sebulan sekitar RM3,200. Masukkan maklumat tersebut dan sistem akan mengira anggaran jualan, kos dan juga keuntungan bisnes. Kaedah ketiga ialah jumlah pembelian dan margin. Kaedah ini sesuai untuk peniaga yang tahu jumlah kos pembelian bahan mentah setiap bulan dan anggaran margin keuntungan. Contohnya, jika pembelian bahan mentah sekitar RM3,200 sebulan dan margin keuntungan sekitar 20%, masukkan sahaja dan sistem akan menganggarkan jumlah jualan berdasarkan margin tersebut. Kaedah keempat ialah jumlah jualan dan jumlah pembelian. Kaedah ini sesuai jika anda sudah tahu jumlah jualan dan jumlah pembelian sebenar setiap bulan. Sebagai contoh, jika jualan bulanan sekitar RM5,000 dan pembelian bahan mentah RM2,500, masukkan sahaja angka tersebut ke dalam sistem. Selepas maklumat dimasukkan, sistem akan memaparkan anggaran jualan, kos, perbelanjaan dan juga keuntungan secara bulanan dan tahunan. Anda juga boleh masukkan perbelanjaan lain seperti gaji pekerja, sewa, utiliti atau kos operasi yang berkaitan dengan bisnes anda. Di bahagian bawah, anda boleh isi ringkasan aset semasa seperti tunai di tangan ataupun baki dalam bank. Ini membantu memberi gambaran lebih jelas tentang kedudukan kewangan bisnes anda. Apabila semua maklumat dimasukkan, sistem akan kira jumlah untung rugi secara automatik. Anda juga boleh melihat anggaran ini dalam bentuk bulanan dan tahunan. Dengan fungsi ini, peniaga kecil yang tak merekod setiap jualan secara terperinci masih boleh mendapatkan anggaran prestasi dengan lebih mudah sebelum membuat pengisytiharan cukai.